Pagi minum, pagi masuk tak tu buat kerja, membincangkan episod drama malam tadi, Sumpah Ibuku. Oh, bincang. Lepas tu pukul 9. Jom, kita nak minum kat mana? Pergi minum. Minum lah pukul 10 lebih baru masuk pejabat. Sampai kat lobi jumpa orang kampung. Wih, kau kerja sini ke? Dah lama kerja sini. Jom minum. Aku lepas minum. Kadang-kadang kau tarik, minum lagi. Pukul 12 lebih. Ya Allah, aku kena jemput anak aku. Kau cover aku tau. 12.30 dah keluar. Tak sempat tunggu pukul 1. Keluar jemput anak. Pukul 2 tak balik pejabat lagi. 2.30, 2.45 baru sampai pejabat. Teruk betul jam ni. Orang tanya pun tidak. Petang ni kita nak minum kat mana? Kan pagi tadi dah minum. Petang ni bungkus je. Bungkus. Pergi bawah pokok tapang tu. Bungkus pula bawa balik. Sampai kat pejabat dah pukul 4. Tengah-tengah buat kerja. Pandang jam. Ya Allah. Sekarang kerja tak rasa kan. Tiba-tiba dah pukul 4. Kau bukan tak rasa. Masalahnya kau memang tak kerja. Kau tahu tak? Tu cerita dia. Ada orang macam tu. Tu sebab persoalan. Saya nak cakap terang saya cakap. Ramai orang pandang ringan benda ni sebenarnya. Tapi contoh saya kan dengan siapa nama tuan ni? Tuan Izan. Tuan Zai. Tuan Zai kerja teruk. Saya kejap minum, kejap relax. Buat kerja ala kadar. Tapi gaji sama. Kita senang. Aku tak mencuri. Aku kerja makan gaji. Tiap-tiap bulan masuk duit. Contohlah kan. Jadi kita pun tertanya-tanya. Kenapa aku banyak masalah kat rumah? Kenapa banyak masalah? Bergaduh suami isteri hari-hari. Suami ada master. Isteri ada degree. Anak bangang melantun-lantun. Kenapa? 3 campur 3 berapa? 3 dia. Kamu apa? Putus sangat tak? Benda ni, ialah dalam gelak-gelak tu. Tapi sebenarnya, itu kita kena fikir. Berkat ni dia lain. Kadang anak biasa je tapi cerdik. Nampak macam rumah kita biasa je tapi bahagia. Betul. Rumah besar, bergema, sunyi, tak ada orang. Ya. Biarlah kita kan, walaupun nampak macam biasa-biasa je kerja kita, balik hari macam kita macam orang biasa, lemen biasa, orang biasa. Balik kan dah nampak panggilan bini baru sampai kat parking motor. Bang, malam ni pasal malam. Ya. Kita rasa macam tu, tapi sebenarnya itulah momen yang kita akan rindukan nanti. Dah lama tak pergi pasar malam. Anak saya, dah lama abah tak pergi pasar malam. Mustahak pasar malam kali. Dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Bayangkan. Saya doa, tuan, program petang ni batal. Tak batal pula. Contohan. Dah, macam tu lah. Tak, saya nak bagi gambaran. Yang ketiga, kan, macam dah lupa-lupa muka abahnya ni. Anak sebutnya tu.